Alright guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Bro Hans is back. Minggu ni aku takkan borak pasal Liga. Minggu ni aku takkan borak pasal Premier League. Persetankan Premier League. Tapi sebelum kita borak Europa League Quarter Final dengan malam kedua UCL Quarter Final, aku rasa patut kita jangan ignore Conference League dulu. Macam dijangka dalam video hari tu, Fiorentina menang 1-2 lawan Chelsea. Even game semua penalti je, tetap kelebihan 1 gol Fiorentina dibawa ke second leg. Itu pun Fiorentina rotate semua player sampai De Gea terpaksa save macam nak gila. Second leg Fiorentina dekat home, so far okay. Real Betis clean sheet lawan Jagiellonia dekat tempat sendiri. Tak ada gol melibatkan Isco, tak ada juga melibatkan Anthony, kecuali kita dapat tengok Cedric Bakambu bersaing dengan Pulut untuk top scorer Conference League. Even Real Betis kalah pada Villarreal 1-2 dekat home weekend semalam. Waimah second leg, kalau Pulut score pun aku masih yakin Real Betis advance. Chelsea first leg menang dengan Legia 3-0. Kita tengok madu kedulut skor 2 biji, termasuk Tyreek George, antara budak muda yang tak ada kena-mengena dengan Josh Washington pun skor. Selain Cole Palmer masih lagi mengekalkan rekod tanpa skor dah 14 game straight, termasuk weekend lawan Ipswich. Tapi weekend baru ni Sancho okey lah kan. Dia batalkan juga puasa goal freedom dia tu lepas 23 game tak ada skor langsung. Chelsea Conference League tak ada hal, tapi Chelsea Liga semenjak bulan 12 aku cakap banyak hal tu. Dalam banyak-banyak beat up yang keluar sikit daripada ramalan video lepas, Seoul Garden aku tahu player Seoul Garden skor, tapi skor gol sendiri nak buat apa? Rapid ke depan untuk second leg, tapi game masih lagi open kan. Dua kelab sama level, aggregate pun 1-0. Kalau second leg nanti Seoul Garden cuba elakkan gol sendiri dan mula skor untuk tim sendiri ke gawang opponent, itu kita borak lain. Overall Conference League minggu ni janji Fiorentina, Chelsea, Betis, peha, dagu, lutut advance ke semi final, kita bagus. First leg quarter final Europa League, kita tengok dekat Ibrox, Rangers draw dengan Bilbao 0-0. Yang aku tak faham, daripada minit ke-11 Rangers main 10 orang, masa minit ke-80 Bilbao dah dapat penalti, itu pun masih 0-0. Bilbao tak dapat skor. Aku faham Rangers main parking lepas kena red card kan, sampai ke habis. Tapi kalau lawan 10 orang good. Alih-alih baru aku perasan baru-baru ni, semenjak raya ni Bilbao dah 3 game straight draw tu tak. Lawan Osasuna raya pertama 0-0. Raya ke-6 baru ni lawan Villarreal pun main 10 orang, tetap Bilbao 0-0. Lawan Rangers ni pun 10 orang, Bilbao tak skor, end up 0-0. Bayangkan dah 3 game referee tolong Bilbao, tak ada seorang pun sudi nak skor. Kecewa referee kau cakap. Second leg kalau macam gini lagi, advance Rangers. Cuma satu benda kena consider lah, second leg nanti last game Liga Bilbao kalah dekat home bulan 9 hari tu. Last home game Bilbao kalah dalam cup bulan 1 hari tu. Waiman malam semalam Bilbao menang 3-1 dekat home dalam Liga. Aku tak suka nak ketepikan Bilbao based on first leg, cuma second leg nanti aku harap Rangers main macam Power Rangers merah lah. Rangers weekend ni kau tengok diorang draw 2-2 tau dengan Aberdeen. Semua sebab apa? Rotate player nak simpan kaki lah. Aku harap berbaloi lah. Second leg aku rasa game ni best, asal jangan main 10 orang lagi sudah. Rangers sebelum ni masa round 16 kau beat Fenerbahce Mourinho good, gila-gila. Tapi home Bilbao ni seram juga Mat. Kau tengok lah nanti. Dan kalau kita tengok line up Steam ni, kau pasti yakin tau diorang boleh menang senang lawan Frankfurt. Malangnya kita kena sedar diri bahawa yang main tu Spurs. Dalam Liga cuma 1 win je daripada bulan 2. Kemarin Spurs jumpa Wolves pun Spurs kena keledek 4 biji gol, harai betul. Sedangkan Jose Sa Semedo dah tunjuk one of the performance yang paling teruk tau, tapi masih lagi Spurs tunjuk yang diorang lagi teruk. Kau bayangkan Wolves dengan Spurs ni beza sekarang ni dalam Liga cuma 2 point je weh. Wolves hari tu dia sempat meleset dalam relegation. Sekarang ni dah sama bayar dengan Spurs. Turun quarter final jumpa Frankfurt yang tak melawan langsung, tak ada momentum langsung, itu pun kena ikat satu-satu kat tempat sendiri. Yang main and score mengalahkan striker Pedro Porro yang betul-betul perform, cuma bentaka kat tengah. Sampai tahap Madison pun jadi punca. Isu dia dekat sini, masa Madison hilang bola beratus healer kat depan tau. Macam mana 7 player Spurs termasuk keeper boleh tengok je tim sendiri kena hotdog. Marah betul aku. Bodoh-bodoh je kau si. Itu nak sabit Pedro Porro dah macam Firmino skor. Gol bukan-bukan. Kalau tidak kalah confirm Spurs. Dan semenjak Kulusevski tak ada bulan ni, Spurs berbukan tau. Defensive positioning Spurs out. Frankfurt bukan menyelah sangat pun, tapi dia orang create satu kali tu juga masuk. Tim hotdog tak guna trap pun, dia guna keeper kedua je. Tapi keeper kedua Frankfurt berbatu-batu perform daripada Vicario masalahnya. Even first leg ni kan Spurs show off one of the best performance. Tapi reality, kalau kau Spurs, kalau kau tembak tiang sebanyak 2 kali macam mana? Aku tahu Harry Kane pun tembak tiang juga, tapi takkan Spurs pun ikut benda yang sama
sama macam Harry Kane. Harry Kane hantar saka tiang ke Spurs ke macam mana? Benteng ke tiang, Bergvall tiang dalam minggu yang sama. Harry Kane dekat Bayern pun tiang. Tak faham betul. Second leg kalau kau nak tahu nanti ni, Frankfurt season ni tak pernah tak skor dekat home Dan tahun 2025 ni Spurs daripada 11 game dia orang turun away 3 kali je win tau. Cerita dia, aku cakap gula Spurs second leg. Kau main dah sedap, tapi sedap macam mana pun kalau dalam Liga bodoh, dengan Europa League pun bodoh. Baik kau orang tengok game bodoh je lagi sedap. Dan ini benda reality Masa video prediction hari tu, aku tak pelik kalau Lazio kena bodoh dekat tempat bodoh. End up memang betul, Lazio kena juga sumpahan bodoh dekat bodoh. 2-0 pula tu, main macam bodoh pula tu. Sebiji macam aku cakap masa video prediction itu hari. Tak kelakar Mat, tapi reality first goal bodoh kau kena tengok balik tau. Tak main-main. Dia orang build up daripada center back tu sampai skor. Dia orang pass 7 kali je tau. Dah macam prime Barcelona aku tengok. Baik gila weh budak ni. Sampai tahap second goal bodoh pun dia orang guna build up daripada center back lagi. Tapi ini lagi kejam, 2 kali pass je. Siap keeper Lazio kena chip semua. Siap 2 biji gol bodoh dapat. Siap first goal tadi Guendouzi kena tenyeh. Siap second goal ni Vecino kena Cino tengah padang tak, sampai tergolek sendiri. Senang cerita kalau kau tengok performance rating sumpah cakap player Lazio semua main macam jahanam tak. Memang kena sumpah dengan bodoh, terus jadi bodoh. Dan kalau kau nak tahu, first leg ni je ada 6 player daripada bodoh masuk list team of the week tau. Punyalah perform. Aku dah cakap sumpahan home bodoh ni memang real. Aku dah cakap. Dan second leg nanti ni kalau Lazio tak usaha comeback dekat home sendiri, aku tak tahulah. Diorang boleh menang lawan Milan, baru menang dengan Atalanta, Napoli, Sociedad, semua pernah kalah pada Lazio season ni. Tapi Lazio first leg tu buat malu betul. Kau bayangkan main 90 minit satu orang target kau boleh biar bodoh rembat kau sebanyak 18 kali. Kau boleh reda bodoh create peluang besar 6 kali. Kau tu Lazio top group Europa League tau. Buat malu weh Suha punya beria. Lalah tersingkir sebab main macam bodoh lawan bodoh. Bodoh yang memang daripada kelab bodoh pun tak main macam bodoh. Aku pun dah pening sebenarnya ni. Daripada tadi duk menyebut nama bodoh. Siapalah yang pilih letak nama bodoh dekat bodoh tu. Cukuplah dengan benda-benda yang bodoh. Mari kita borak benda yang tak bodoh. Tapi dalam UCL first leg hari kedua, Jinta cakap dua opponent yang kena bedil ni, diorang balik penuh dengan sumpah seranah. Nak kata berat sebelah, tak berat sebelah. Tapi inilah realiti dua kelab dengan suasana attacking paling menyeramkan Europe sekarang ni PSG dengan Barcelona. Dengan manager kena sack, Niko Kovac take over. Semenjak tu result Dortmund 50-50 sampai ke sekarang. 2 straight menang besar dalam Bundesliga, termasuk berjaya ikat balik Bayern 2-2 weekend baru ni. What a game. Tapi nampaknya level Barcelona quarter final ni terlampau keras untuk Dortmund. Aku rasa misi utama Dortmund dah bukan UCL dah ni. Dia lebih kepada nak memperelok position dalam Bundesliga je sekarang. Dortmund nombor 8 Liga kot. Ada 6 je mata lagi nak kejar untuk qualify UCL next season. So betul dah lah tu. Terus terang lepas kena dengan lewa 2 biji, Yamal, Rafinha, front 3 Barca merembat Dortmund 4 biji first leg. Nak kejar semula defisit 5 gol, termasuk nak stop front 3 Barca daripada skor. Aku rasa itu kerjaan paling tak masuk akal nak dibuat Dortmund sekarang ni. Hansi Flick jumpa Dortmund 6 kali. Hansi Flick 6 kali straight win. Lewa semenjak keluar daripada Dortmund dulu. Dalam 28 game, 29 gol dia skor jumpa kelab lama dia. Kalau aku Dortmund pun aku surrender tau. Tak cerita season ni Rafinha dah level rekod Messi dalam UCL. Lagi 2 gol je lagi involve. Rafinha season ni dia mungkin pecah rekod CR7 all time dalam satu season tau. Masa first leg lawan Dortmund, first half je Barcelona ni dah rekod biggest shot diorang dalam first half lepas 12 tahun punya level tau. 10 game UCL 36 skor. 24 game tahun ni semua Barca unbeaten. Dia jumpa Dortmund first leg je sudah biggest knockout win lepas 6 tahun. Dortmund kalah knockout ni paling berat ever tau. Memang tak Dortmund nak kejar balik 5 gol. Memang tak. Kau tak tengok weekend baru ni lawan Leganes. Barcelona tu tak perlu skor pun dia orang dah menang 1-0 dah. Rafinha umpan cross opponent dah tolong skor untuk Barcelona dah. Elok-elok tak ada gap dengan Madrid. Beza 4 mata dah sekarang ni Barca. Hujung cerita Dortmund second leg minggu ni consider dah boleh balik raya dah tak payah pening-pening First leg PSG Villa, wassalam Aston Villa. Even lepas leading 1-0 dia orang tambah yakin. Tapi bila Emi Martinez kena 3 biji, sampai tahap awal game tak ada seorang pun player Villa pegang bola lebih daripada Emi Martinez. Dan nampak dah ketakutan dia kian meningkat naik. Malangnya untuk Aston Villa bab right back tu, Matty Cash tu dia jauh daripada level Champions League tu satu. Imagine Villa dah ganti 2 right back, tetap right back turun tu terus nampak huduh gila Desiree Doué out of nowhere. Mana datangnya kaki suput macam gitu Desiree Doué tu kurang ajar
Bilbao tu tak. Dia kena kepung dengan 4 player Villa pun dia masih lagi mampu roulette tu tak. Tengah padang selamba. Pakai nombor 14 dah macam linggat. Tapi level dia pada umur 19 tahun aku cakap 100 kali ganda lagi elok daripada linggat tu tak. Tak cukup kau dipersembahkan dengan Vitinha punya kegilaan. Mana ada manusia passing saja komplit dekat 150 kali dalam satu game. Vitinha buat benda gila ni. Nak tengok kerakusan Dembele lagi. Nak tengok kevica Kvaratskhelia dengan flare dia lagi. Meremang weh dia punya gol. Aku impress gila dengan apa yang PSG boleh buat dalam kurang satu season. Kurang setahun lepas hilang Mbappe. Dia orang ubah daripada individu style ke team play style plus ada individu sikit, which is superb gila. Dan kau kena agree dengan aku, PSG one of the best team to watch season ni. Lagi-lagi yang buat dia lagi best bila dia orang beli Kvicha Kvaratskhelia tu. Pembelian tu dah lah lagi murah daripada market value. Kvicha masuk macam salin stokin ni kita tengok. Kvicha masuk dari level attacking PSG 5 star lagi naik ke 7 star punya level tu tak. Itu belum cerita Ramos, Lee Kang-in, Barcola tak pakai lagi tu. Lee Kang-in dengan Ramos third top scorer Liga, Barcola second top scorer Liga, Zaire Emery, Dewey, Nuno Mendes, Vitinha, Hakimi, list player yang outperform diri sendiri. Bersepah weh kau tengok. Cara diorang nak mula serang pun kau dah takut. PSG antara tim yang paling clean bab serang and kalau diorang recover balik serang pun punya sedap tengok. Last week PSG menang Liga dengan tak ada satu pun game kalah. PSG tinggal lagi 6 game je lagi ni nak rekod first time ever invincible lagi le. Nak lagi pecah kepala kalau kau nak tahu betapa ridiculousnya diorang. Dalam 52 game PSG turun season ni kalah 3 kali je weh. Bayern, Liverpool, Atletico. Tapi semuanya kalah tipis, 1 gol je beza. Dalam minggu ni PSG dapat cuti rehat daripada Liga. Dia minta postpone game weekend semata-mata nak rehat. Liga bagi second leg maut menanti Villa lah cerita dia. Imagine kalau season ni PSG menang UCL, rekod invincible, menang quadruple lepas zaman Neymar, Messi, Mbappe. Dan paling best, entire team sekarang ni harga dia lagi murah daripada 3 player yang aku petik tadi. Holy smoke. Dan untuk second leg lawan Villa ni aku cakap tak ada harapan untuk Aston Villa. Tapi kita tak tahu mah, ini bola. MU daripada 16 Ramadan hingga ke Raya 15-16 dah sekarang ni satu game pun tak menang-menang. Tapi daripada segi overall, kau tahu tak, MU main 3 kali ganda lagi better daripada Forest tau. Tapi masih kalah. MU main 2 kali ganda elok daripada City masa derby, tapi masih draw 0-0. MU 2 kali ganda lagi baik daripada Lyon, masih kena ikat 2 sama. Dan malam kemarin overall outperform rendah sikit je daripada Newcastle, tapi still kena ganyang 4-1 dalam Liga. MU yang tengah bermasalah ni boleh je tunjuk yang diorang boleh fight. Tapi kau tahu tak masalah dia apa sebenarnya? 3 at the back. Sumpah cakap 3 at the back tu kau cakap memang sibat betul. Elanga hari tu skor 1 gol dengan larian beratus hela tau, sampai terus win Forest semudah tu. Apa yang aku nak aim kat sini, secara natural 3 at the back tu genti-genti ke lah weh. Sengsara tengok. Contoh game malam kemarin, first goal Newcastle 3 at the back, kelirukan diri sendiri lepas kena kepung dengan Newcastle dan macam bukit kepung. Second goal Newcastle 3 at the back, out of position sampai Livramento sendiri create world class punya effort dekat kiri. Third goal Newcastle, salah seorang wakil 3 at the back, Mazraoui tergolekkan diri sendiri. Tinggal 2 at the back, termelecek, kena run dengan Harvey Barnes seorang je. Lepas daripada tu, tak cukup dengan Onana sebagai pengusaha ternak gol opponent. Bayinde mengkabulkan ayat aku. Sebagai Bayinde pandai, dia strike muka Joelinton. Auto assist Joelinton dibuatnya. Terus gol balik 4 biji MU kena. Kalau kau tolak segala jenis bangang, tolak segala jenis pening-pening keladi sendiri, MU sebenarnya mampu tau untuk main elok. Tapi jodoh dengan 3 at the back memang bukan MU punya lah. Please lah weh, genti-genti je lah. Dan lagi kalau tak ada Delete, tak ada Maguire, aku tak kira kau memang kena stop guna formation menatai hari ni. Dia bukan apa, untuk kau stop risiko kan concede. Dah lah kau tak boleh percaya keeper sendiri. Dah lalang dah borak keeper, tolak cerita form Liga, dah lalang MU sendiri. Cakap let's focus on Thursday. So kita fokus on Thursday. First leg Europa League lawan Lyon. Aku dah cakap kan, Lyon ni diorang memang boleh dilawan kalau lawan tim sesama besar. Tapi macam mana? Apa yang ada dalam kotak pemikiran kau untuk concede secara bodoh sebanyak 2 kali? Realiti MU ni, diorang memang susah nak skor banyak. Tapi bila dah ada usaha untuk skor, boleh tak kalau tak defend, keeper tu tolonglah ya. Ada rasa simpati sikit pada attacking player sendiri. Lyon banyak-banyak ada satu je big chance tau. Aku dah cakap kau MU, kau pasti takkan dibolosi dek Lacazette. Tapi macam mana dalam game sepenting quarter final, Onana boleh buat 2 kali yang balan jariah tertengah bulan Syawal ni. Lenny Yoro dah header, Zirkzee dah habis gol dah, make sure MU menang last minute. Tapi last minute tu juga Onana show off yang dia sememangnya. Tergolek
golong dalam kategori player paling teruk dalam dunia Zat, masa first leg. Tolak bodoh, tolak player terteruk Lazio, tolak wakil 8 tim yang main quarter final Europa League masa first leg, termasuk bench player semua 8 tim ni. Onana rated the worst player dalam first leg quarter final kali ni tau. Kalau bukan sebab Onana pi bodoh tak reti save, MU terang-terang selesa main second leg dengan 2 goal advantage. Dia bukan soal kau nak blame 3 at the back ke, nak blame injury ke, nak blame Onana ke, nak blame Mazraoui ke, tapi itu dah sememangnya realiti. MU akan sentiasa ada je punca yang memporak-perandakan keadaan tim ni. Second leg minggu ni, Ahmad, Martinez, De Ligt, Zirkzee, Johnny Evans semua injured. Maguire tak tahu. Dengan Bayinde pandai lawan Newcastle, dengan Onana membodohkan tim sendiri masa first leg. Come on lah, second leg main kat Trafford kot. Takkan kau nak telanjangkan kebodohan diri sendiri lagi. Tapi yang the best thing semenjak tahun baru ni, tahun ni 2025, MU cuma pernah kalah dekat Old Trafford 2 kali je. So guys, jom kita run upkan 3 at the back. Mari kita mempersetankan Onana. Jadi second leg quarter final MU menang lawan Lyon. Let's go. Aku dah cakap kan masa video prediction, result MU ni akan bergantung pada Maguire tau untuk menakutkan Lacazette. Dan aku dah cakap juga, semuanya akan bergantung pada Onana tarbus juga. So kau berdoa je lah supaya Onana tak songkokkan tim sendiri lagi. Kalau tidak aku cakap mampus ni. Dan kalau second leg ni MU kalah juga bodoh dekat Old Trafford, aku cakap MU turun Malaysia nanti, seorang pun daripada korang jangan turun tau. Siapa turun aku cakap, sumpah game tu nanti semua budak akademi je turun. Nampak? Marah betul loh. So Spurs MU come on. Benda boleh menang buat menang. Kau benda dah senang, kau pergi susahkan diri sendiri buat apa? Bodoh betul. So guys, based on Conference League, based on Europa League dan juga UCL first leg, macam komen dekat bawah prediction korang untuk second leg minggu ni. Let's go. Kita jumpa dalam video second leg UCL. Mana-mana baru tengok Forest Studio, make sure korang tekan subscribe button dekat situ, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.